Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bersama dengan saya Cikgu Nurul Adibah binti Muhammad Ghazali dari SMK Said Ibrahim PKG Pendang. Dalam video PDP Matematik tingkatan 4 bagi standard pembelajaran 3.2.3 membentuk hujah didaktif yang sah bagi suatu situasi. Okey, sebelum kita meneruskan kita punya pembelajaran hari ini, cikgu rasa adik-adik masih lagi ingat berkaitan dengan kategori hujah didaktif. Untuk makluman adik-adik, hujah didaktif terbahagi kepada 3 bentuk. Bentuk yang pertama, bentuk yang kedua dan bentuk yang ketiga. Ketiga-tiga bentuk mempunyai ciri-ciri yang berbeza. Okey, bagi bentuk yang pertama, kita boleh tengok pada premis yang pertama yang mana dia menggunakan perkataan semua A ialah B. Bagi bentuk yang kedua pula menggunakan perkataan jika P maka Q dan bentuk yang ketiga pun menggunakan jika P maka Q. Jadi untuk kita membina hujah didaktif yang sah bagi suatu situasi, kita memerlukan 3 perkara. Yang pertama, premis yang pertama. Yang kedua, premis yang kedua dan yang ketiga iaitu kesimpulan. Bagi contoh yang pertama, kita nak berkenalan dahulu bagi ciri-ciri hujah didaktif. Okey, bagi yang pertama, kita ada A. A di sini merujuk kepada mamalia, manakala kita ada B iaitu menyusui anaknya. Dan untuk premis yang pertama menggunakan perkataan semua. Maka contoh ini merupakan bentuk yang pertama. Okay, kita bergerak pula kepada contoh yang kedua. Untuk contoh yang kedua ialah untuk menulis premis bagi setiap hujah didaktif untuk membentuk hujah didaktif yang sah. Okey. Contoh yang kedua diberi kepada adik-adik premis yang pertama dan juga kesimpulan. Jadi sebelum kita nak menulis premis yang kedua, kita mesti tentukan dahulu bentuk bagi hujah yang diberikan. Untuk premis yang pertama, kita ada P iaitu poligon, P ialah nonagon, manakala kita ada Q iaitu poligon P mempunyai 9 bucu. Di sini, kemungkinan adik-adik akan keliru sama ada bentuk yang kedua ataupun bentuk yang ketiga. Jadi sila lihat kepada kesimpulan. Untuk kesimpulan, kita ada poligon P mempunyai 9 bucu yang mana merujuk kepada Q. Maka ini merupakan bentuk yang kedua. Jadi premis kedua akan ditulis poligon P ialah nonagon. Seterusnya, contoh yang ketiga, kita nak menulis kesimpulan. Untuk menulis kesimpulan, sama juga kita tentukan dahulu bentuk untuk hujah didaktif kita. Jadi kita ada perkataan jika P garis lurus Y sama dengan MX tambah C. Kemudian kita ada Q, M sama dengan kosong. Kemudian pada premis yang kedua, kita ada M bukan kosong. Okey, M bukan kosong merujuk kepada Q. Jadi, kita rujuk kepada kategori hujah, ini merupakan bentuk yang ketiga. Untuk kesimpulan, kita akan tulis garis lurus Y sama dengan MX tambah C tidak selari dengan paksi X. Okey, selesai sudah 3 contoh yang diberikan. Jadi, mari kita sama-sama untuk tengok pula kepada latihan yang pertama. Untuk latihan yang pertama, kita nak tulis premis pertama kerana premis kedua dan kesimpulan telah diberikan. Jadi, seperti yang telah cikgu terangkan, kita tentukan dahulu bentuk bagi hujah didaktif kita. Di sini diberikan iaitu A dan juga B. Sekiranya kita ada A dan juga B, maka ini merupakan bentuk yang pertama. Jadi, untuk premis yang pertama, kita akan tulis semua gandaan 9 boleh dibahagi tepat dengan 3. Okey, kita bergerak pula kepada latihan yang kedua. Okey, untuk latihan yang kedua sama juga. Kita nak menulis premis, diberikan kepada adik-adik premis yang pertama dan juga kesimpulan. Kita tentukan dahulu bentuk bagi hujah didaktif ini.
Bagi premis yang pertama, diberikan perkataan jika. Jadi, kita ada dua pilihan sama ada bentuk yang kedua ataupun bentuk yang ketiga. Tetapi jangan lupa, sila lihat kepada kesimpulan dahulu untuk tentukan bentuknya. Pada kesimpulan, dinyatakan hari ini tidak hujan, yang mana ini merupakan bukan P adalah benar. Jadi, ini merupakan bentuk yang ketiga. Jadi, kita akan tulis suhu bilik adalah lebih 19 darjah. Seterusnya, mari kita tengok latihan yang terakhir iaitu latihan yang ketiga. Diberikan kepada adik-adik premis yang pertama dan kedua. Jadi, kita perlu menulis kesimpulan. Pertama sekali, jangan lupa sila tentukan dahulu bentuk hujah didaktif. Untuk premis yang pertama diberikan kepada adik-adik iaitu P dan juga Q. Kemudian pada premis yang kedua diberikan T. Jadi ini merupakan bentuk yang kedua. Untuk kesimpulan, kita akan tulis kami mendapat hadiah tunai RM200. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.